Ujian diorang, ujian kita juga. Yang kita kena bersangka baik dekat Allah, sentiasa bersangka baik dekat Allah, dan kena bersyukur sebenarnya kalau kita ni masih sihat lagi kan. Alhamdulillah. Kita doakan sama-sama lah, semoga adik-adik kita cepat sihat, cepat sembuh. Syafakallah, syafakillah. InsyaAllah ujian berat untuk mereka. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Mereka perlukan bantuan support kita, contoh daripada segi beli susu, beli apa, pakai buang dan sebagainya. So itu antara keperluan harian yang diorang perlukan, yang kita mungkin bukan terlepas pandang, mungkin kita tak tahu. Ni Maris harap program yang kita buat daripada tim Adina, harapnya kita dapat membantu diorang, sebab diorang memang sangat perlukan susu, perlukan lampen pakai buang, sebab diorang tak boleh makan macam apa yang kita makan. Hari-hari tu susu diorang memang mahal, bukan macam susu budak-budak biasa, baby biasa kan. Doa memang kami perlukan, dan perlukan bajet every month 10,000 setiap bulan. Harapnya kita dapat bantu anak-anak mereka. Maris nak buat seorang tak mampu, tim Madinah perlukan anda semua. InsyaAllah kita buat sama-sama. Semoga Allah membalas dengan 1000 kebaikan, insyaAllah. Amin. Terima kasih banyak.